Macam mana kau tahu benda ni? Banyaklah information sources dan semuanya, tapi aku dah tanya dekat kerajaan, aku dah tanya dekat pimpinan parti. Sebelum aku keluar, aku minta penjelasan, tapi in English we say the silence was too loud, and there's a lot of confirmation yang aku dapat daripada dalaman parti yang mengatakan Najib Razak akan keluar. Siapa yang nak dia keluar sangat? Aku rasa yang nak dia keluar sangat adalah UMNO Barisan Nasional, sebab dia nak dia kempen untuk UMNO Barisan Nasional untuk election, terutamanya kat Johor. Aku tak rasa Pakatan Harapan atau Perdana Menteri nak dia keluar, sebab kalau dia keluar, it's a very bad image untuk Pakatan Harapan dan Perdana Menteri. Aku rasa very strongly BN dengan UMNO yang push untuk dia keluar secepat mungkin. Apa yang kerajaan boleh buat untuk pastikan benda ni tak berlaku? Aku tak rasa kerajaan boleh buat apa-apa untuk berhentikan benda ni, sebab ini kuasa yang di Pertuan Agong. Tapi apa yang kerajaan boleh buat adalah perlu nyatakan bantahan semasa mesyuarat Lembaga Pengampunan bersidang. Wakil-wakil kerajaan dalam mesyuarat Lembaga Pengampunan antaranya Menteri Wilayah dan juga Peguam Negara. Dua-dua individu ini boleh dan saya rasa perlu nyatakan bantahan. Sekiranya Najib Razak keluar, apakah maksudnya benda ni untuk bukan sahaja Kerajaan Madani tapi juga untuk PKR, DAP dan sebagainya? Aku rasa susah sikit untuk explain kepada pengundi-pengundi kalau Najib Razak keluar. Sekarang ni siapa pun tak percaya yang bahawa Najib Razak akan keluar. Tapi kalau dia keluar, mesej dia satu sahaja, bahawa apa sahaja usaha yang kita telah lakukan sebelum ni yang membawa kepada Barisan Nasional tumbang pada 9 hari bulan Mei 2018 tu, semuanya sia-sia kerana Najib Razak akan keluar. Dan sekiranya Najib Razak keluar, adakah benda ni betul-betul akan membantu prestasi BN UMNO dalam pilihan raya negeri Johor yang akan datang ni? Aku tak rasa aura Najib Razak tu akan bantu Barisan Nasional dengan UMNO, tapi aku pun risau terhadap efek dia kepada Pakatan Harapan. Semoga Pakatan Harapan boleh mencari jawapan untuk explain kepada pengundi, terutamanya bila masuk pilihan raya kali ini. Ataupun kalau boleh hentikan, please hentikan. Yes, please. Why so serious?